ada satu kapal terbang ni, dia berat sangat tau. So dia kena tolak dia ada 503 kotak besar. So dia kena tolak 3 kotak besar, tinggal berapa? Tinggal 500. Okey. Macam mana nak masukkan gajah dalam peti ais? Bukan peti ais, masukkan. Ha? Bukan peti ais, masukkan. 3 cara. Bisa ni. 3 cara masukkan gajah dalam peti Mati ais. aku. Angah. Ha? Macam nak masukkan gajah dalam peti ais? Pukul dulu. Betul lah tadi. Sepak. Macam nak masukkan gajah dalam peti Bukan ais? peti ais. Alah, senangnya kan, dah pernah jawab benda ni. Buka peti ais. Tolak. Tutup peti ais. Betul. Macam mana nak masukkan zirafah dalam peti ais? Ha? Keluarkan gajah, buka peti. Keluarkan gajah. Masuk berapa tutup peti ais. Okey, pandai. Okey. Dalam hutan ada Tarzan kan? Okey. Tarzan nak buat parti. Dia panggil semua binatang. Zirafah. Ada satu je. Zirafah. Binatang ni tak datang. Sabar, nak tak ambil soalan lagi. Dia dah tahu jawapan. Okey lah, zirafah lah. Okey, pandai zirafah. Okey. Lepas tu ada seorang perempuan ni dalam hutan tu juga. Bukan. Ni soalan tempat lain lah. Ada seorang perempuan. Dia nak seberang sungai yang ada buaya. Bayangkan, sungai tu ada buaya. Tapi dia lepas. Sebab apa? Walaupun sungai tu memang ada buaya. Sebab zirafah tolong dia. Nak sebab buaya pergi berhenti. Pandai. Pandai. Okey, walaupun dia dah lepas sungai, tapi end up last kali dia mati juga. Perempuan tu. So, perempuan tu pergi berhenti. Ha? Perempuan tu pergi berhenti buaya. Bukan. Yang 3 kotak tadi jatuh atas kepala dia. Sikit lah. Okey. Faham tak?